Sejak ribuan tahun, tsunami telah menjadi antara bencana alam paling menakutkan dalam sejarah manusia. Ia tidak memilih tempat, tidak mengenal sempadan dan sering datang tanpa amaran. Dari Asia Tenggara hingga ke Eropah, dari pulau kecil hingga ke bandar besar, tsunami telah mencatatkan tragedi yang mengubah lanskap bumi dan meninggalkan kesan mendalam kepada generasi selepasnya. Dalam episod kali ini, kita akan mengimbas kembali detik-detik hitam yang pernah berlaku, 5 tsunami paling dahsyat, paling berkuasa dan paling memusnahkan yang pernah direkodkan. Setiap satunya bukan sekadar angka korban atau rekod magnitud, tetapi kisah sebenar tentang ketabahan, kehilangan dan kekuatan alam yang tidak mampu dibendung. Jadi, tanpa buang masa, inilah 5 tsunami paling dahsyat dalam sejarah manusia. 5. Tsunami Jepun Tohoku, 11 Mac 2011 Jepun. Pada 11 Mac 2011, bumi di bawah lautan Pasifik bergoncang selama 6 minit. Gempa itu berkekuatan 9.0 pada skala Richter dan mencetuskan tsunami yang melanda pantai timur Jepun. Dalam tempoh kurang 1 jam, air setinggi lebih 10 meter melanggar kawasan daratan. Antara lokasi yang menerima hentaman paling teruk ialah loji nuklear Fukushima Daiichi. Dinding pelindung yang dibina bertahun-tahun gagal menahan kekuatan air laut yang masuk tanpa amaran kedua. Dalam sekelip mata, sistem pertahanan runtuh dan loji nuklear itu lumpuh sepenuhnya. Bekalan elektrik terputus. Sistem penyejuk reaktor tidak berfungsi. Suhu meningkat mendadak dan tekanan dalam reaktor melonjak ke tahap kritikal. Dalam beberapa jam, 3 daripada 6 reaktor mula mencair akibat suhu yang terlalu tinggi. Ini bermakna bahan api nuklear mencair dan menembusi lapisan pelindung. Kejadian ini melepaskan bahan radioaktif dalam jumlah besar ke udara dan laut. Angka kematian langsung akibat tsunami ini adalah kira-kira 8,500, tetapi jumlah keseluruhan mangsa termasuk yang hilang dan meninggal akibat bencana berkaitan adalah sekitar 18,500 hingga 20,000 orang. 4. Tsunami Krakatoa, 27 Ogos 1883 Indonesia. Letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah bumi. Gunung Krakatau di Indonesia pada 1883 menyebabkan dentuman teramat kuat boleh didengar sehingga 3,000 km di Pulau Andaman dan Nicobar serta Australia Barat. Diikuti bumi bertukar menjadi gelap. Malah penduduk yang berada sejauh 7,000 km di Pulau Rodriguez, Lautan Hindi dekat Mauritius turut dikejutkan dengan bunyi terbabit. Menerusi catatan saksi yang direkodkan, letupan gunung berapi itu boleh didengar 1/3 penduduk seluruh dunia di lebih 50 lokasi. Apabila bahagian besar gunung itu runtuh ke dalam laut, ia menolak air dalam jumlah yang luar biasa. Dalam sekelip mata tercetuslah rangkaian tsunami gergasi. Ada yang mencecah sehingga 40 meter tinggi. Gelombang itu menghentam pesisir Banten, Lampung dan kawasan sekitarnya tanpa memberi sebarang amaran. Perkampungan yang selama ini aman hilang sekelip mata. Begitulah dahsyatnya gambaran letusan Gunung Krakatau yang mengorbankan 36,000 orang. Ketiga, tsunami Lisbon, 1 November 1755 di Portugal, Maghribi dan Spanyol. Pada pagi 1 November 1755, ketika ribuan penduduk Lisbon memenuhi gereja sempena Hari Para Orang Suci, bumi tiba-tiba bergoncang dengan kekuatan hampir 9.0 magnitud. Dalam beberapa saat, bangunan runtuh, gereja hancur bersama jemaah di dalamnya dan seluruh kota ditelan debu serta api. Tetapi malapetaka sebenar masih menunggu. Selepas gegaran besar, air laut di pelabuhan tiba-tiba surut jauh, tanda yang tidak difahami orang ramai. Beberapa minit kemudian, 3 gelombang tsunami gergasi menghentam Lisbon, Spanyol dan Maghribi, memusnahkan segala yang berada di pesisir pantai. Kapal-kapal terangkat ke daratan, rumah-rumah disapu bersih dan kebakaran besar terus merebak seiring gelombang. Secara keseluruhan, dianggarkan 50,000 hingga 70,000 orang terkorban di Lisbon, dan jika digabungkan dengan Spanyol serta Maghribi, jumlah korban mencecah hampir 100,000 orang. Tsunami Lisbon 1755 kekal sebagai salah satu bencana paling mematikan dan paling tragik dalam sejarah Eropah. Kedua, tsunami Sanriku 15 Jun 1896 di Jepun. Pada 15 Jun 1886, rakyat di kawasan pesisir Sanriku, Jepun sedang menyambut perayaan tradisi ketika bumi tiba-tiba bergegar lemah. Gempa itu tidak begitu kuat dirasakan, tetapi apa yang berlaku selepas itu menjadi salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah Jepun. Beberapa minit kemudian, tanpa amaran, gelombang gergasi muncul dengan pantas. Tsunami setinggi sehingga 40 meter menghentam pantai Sanriku dengan kekuatan yang mustahil dibayangkan. Perkampungan nelayan lenyap sekelip mata, rumah-rumah dihanyutkan
dan ribuan keluarga terputus hubungan. Lebih 22,000 orang terkorban, menjadikan tsunami Sanriku 1896 antara tsunami paling dahsyat dan paling memusnahkan dalam sejarah negara itu. Pertama, tsunami Lautan Hindi 26 Disember 2004 berlaku di Indonesia dan 14 negara lain. Pada pagi itu, gempa bumi berukuran magnitud 9.1 tercetus di dasar Lautan Hindi, berhampiran pantai barat Sumatera. Dalam masa beberapa minit, plat tektonik yang bergerak mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 30 meter yang menyapu kawasan daratan dari Aceh, Indonesia hingga ke Sri Lanka, India, Maldives dan sejauh pantai Afrika Timur. Malaysia walaupun terletak lebih jauh dari pusat gempa, turut merasai impak tsunami ini. Kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, khususnya Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak, dilanda ombak besar yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Indonesia paling buruk terjejas dengan lebih 200,000 orang terbunuh. Ramai lagi dilaporkan hilang. Thailand juga terjejas teruk dengan tragedi itu yang juga dikenali sebagai Boxing Day. Tsunami juga meragut 67 nyawa rakyat Malaysia, sebahagian besar di Pulau Pinang yang agak dekat dengan Sumatera dan pusat gempa. Kerugian ekonomi tragedi tsunami 2004 itu dianggarkan 9.4 bilion dolar Amerika, 39.5 bilion ringgit, satu jumlah yang sangat besar. Tsunami ini kekal sebagai tsunami paling dahsyat dan paling ramai jumlah kematian, iaitu lebih 200,000 nyawa manusia. Sekian, terima kasih.